Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemuliaan masyarakat Madum seluruh Aceh, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum." Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Jadi di pemimpin kita orangnya berju katanya jaga roh, berju daripada bala. Jadi dengan bagi bancar ada berju daripada balanya. Nah, yang pertama telakay kepada Allah supaya balanya berju oleh Allah dengan dia bertaubat kepada Allah dan bila zikir kepada Allah dan berjaga kebersihan, berkelih roh katanya, bersih hotel tajak barangkah tak berkelih roh tu daripada segala sesuatu yang najis, yang jadi kotoran, yang jadi kotor. Jadi daripada kelih roh, kelih kaki, kelih muka katanya dengan air yang suci. Dan selalu katanya mengajuh bala selalu katanya bersuci. Mana sucinya iaitu guna air sembahyang, berguna wuduk, orang yang tajak. InsyaAllah kata jaga doa dilaganya Allah Ta'ala kepergiuh katanya kepada bala. Dua mentang bala yang tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang katanya baik lalai, yang katanya baik ya, kenanya daripada Allah tu. Jadi takir dan mohon kepada Allah supaya balanya berpujuk dan tak jaga apa yang kurang di pemimpin kitanya, di pemerintah orangnya, baru jaga jarak. Ya, baik mentang-mentang ni dia buat